Hello semua, pernah tak kita fikir macam mana sebuah negara yang penuh dengan kepelbagaian macam Malaysia dengan macam-macam kaum, budaya dan agama boleh hidup bersama dalam keadaan aman dan harmoni? Nah, hari ini kita akan selami kerangka etika dan peradaban yang menjadi jawapan kepada persoalan besar ni. Soalan ni kan bukan untuk Malaysia je sebenarnya. Ia adalah satu cabaran besar yang dihadapi oleh hampir semua negara majmuk di seluruh dunia. Jadi, jom kita cuba rungkaikan sama-sama. Dan ini bukanlah soalan akademik semata-mata tau. Ia ada kesan di dunia nyata. Sejarah kita sendiri dah tunjukkan betapa rapuhnya keharmonian kaum kalau tak dijaga dengan baik. Peristiwa 13 Mei adalah satu peringatan yang tak boleh kita lupakan. Okey, untuk kita faham jalan penyelesaiannya, kita kena faham dulu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan cabaran sebuah masyarakat majmuk tu. Definisi klasik daripada J.S. Furnival ni menarik. Bayangkan macam ni. Kita semua tinggal dalam satu bangunan apartmen yang sama. Kita kongsi bumbung yang sama, guna lift yang sama, tapi kita cuma hidup dalam unit masing-masing. Jarang bertegur sapa, jarang berinteraksi. Inilah dia. Bercampur tapi tak bersatu. Dan itulah cabaran utamanya. Baik, sekarang jom kita sama-sama fahamkan beberapa konsep asas. Sebab untuk bincang topik ni, ada dua perkataan yang sangat penting kita kena jelas. Etika dan peradaban. Pertama, etika. Ia bukan sekadar senarai peraturan boleh dan tak boleh. Anggap ia macam kompas moral dalam diri kita semua. Satu set prinsip yang kita kongsi bersama tentang apa yang baik dan buruk. Tanpa etika yang dikongsi, memang susahlah nak bina kepercayaan antara satu sama lain. Seterusnya, peradaban. Okey, kalau etika tadi itu tapak atau asasnya, peradaban pula adalah bangunan indah yang kita bina di atas tapak tu. Ia adalah hasil daripada kehidupan beretika, sebuah masyarakat yang maju, berseni dan tinggi budi pekertinya. Bercakap pasal peradaban, pemikir hebat Ibn Khaldun pernah bagi satu amaran. Dia kata, peradaban ni ada kitaran hayatnya. Ia tak kekal selamanya dan perlu sentiasa dijaga dan diperjuangkan. Satu peringatan yang sangat penting untuk kita semua. Jadi, macam mana sebenarnya masyarakat kita yang rencam ni terbentuk? Semuanya bermula dengan satu faktor yang sangat asas. Geografi. Selat Melaka, ia ibarat lebuh raya utama dunia sejak zaman berzaman. Jauh sebelum wujudnya negara moden, di sinilah tempat pertemuan pedagang dan pengembara dari serata dunia. Arab, India, China, Eropah. Mereka bukan saja bertukar barang dagangan, tapi juga idea, budaya dan cara hidup. Jom kita lihat macam mana ekonomi membentuk kita. Mula-mula, zaman prakolonial, kebanyakannya ekonomi sara diri je. Lepas tu, datang zaman penjajah yang mengubah landscape sepenuhnya. Fokus pada biji timah dan getah dan ini membawa kepada kemasukan besar-besaran buruh dari China dan India. Akhirnya, selepas merdeka, kita sedar yang kita perlu susun semula masyarakat untuk pastikan tiada siapa yang ketinggalan. Setiap fasa ni ada kesannya sampai hari ini. Nah, yang ni memang menarik. Cuba tengok perbezaan yang sangat ketara ni. Dasar penjajah, tujuannya jelas, pecah dan perintah. Asingkan kaum ikut kerja supaya senang dikawal. Tapi matlamat selepas merdeka, betul-betul sebaliknya. Untuk menyatukan semula, untuk merapatkan jurang yang telah diwujudkan. Satu untuk memecah, satu lagi untuk menyatukan. Jadi, bila berdepan dengan legasi perpecahan ni, apa langkah-langkah konkret yang diambil untuk cuba membina semula jambatan perpaduan? Pakar sosiologi kata proses penyatuan ni satu perjalanan, bukannya destinasi. Ia ada beberapa peringkat. Mula-mula segregasi di mana semua kaum terasing. Kemudian ia boleh bergerak ke arah akomodasi di mana kita saling hormat-menghormati tapi tak banyak bercampur. Dan di hujung spektrum ada amalgamasi di mana budaya-budaya ni bercantum dan melahirkan sesuatu yang baru. Cara paling senang nak faham semua istilah tadi, guna formula ni. Akomodasi itu A tambah B tambah C, hasilnya tetap A tambah B tambah C. Masing-masing kekal dengan identiti sendiri. Asimilasi pula, A tambah B tambah C, hasilnya jadi A. Maknanya, budaya lain diserap masuk ke dalam budaya dominan. Dan yang paling unik, amalgamasi. A tambah B tambah C dapat D, satu identiti baru, macam masyarakat Baba dan Nyonya. Selepas peristiwa pahit 13 Mei, negara berada di satu persimpangan kritikal. Sesuatu yang drastik perlu dilakukan. Dari situlah lahirnya Dasar Ekonomi Baru atau DEB. Ini bukan sekadar polisi biasa, tapi satu usaha besar-besaran untuk merombak semula struktur masyarakat kita dari akarnya. Penting untuk kita ingat, DEB ni ada dua matlamat utama yang tak boleh dipisahkan. Pertama, basmi kemiskinan untuk semua, tak kira siapa pun.
Kedua, susun semula masyarakat supaya tak ada lagi kaum yang sinonim dengan satu-satu jenis pekerjaan atau tahap ekonomi. Ia satu pendekatan serampang dua mata. Baik, kita dah lihat sejarah, kita dah lihat dasar-dasar yang dibentuk. Tapi, cerita tak berhenti di situ. Hari ini, kita berdepan dengan satu arena yang rupanya baru. Satu cabaran yang datang bukan dari luar rumah, tapi dari dalam skrin telefon kita sendiri. Ya, era digital. Internet ni kan tiada sempadan. Ini bermakna pengaruh dari luar boleh masuk dengan sangat mudah dan pantas. Ada yang panggil ini penjajahan pemikiran, di mana nilai dan budaya luar yang tak ditapis boleh mula menghakis nilai-nilai tempatan kita. Kita semua rasa benda ni kan, dunia digital ni macam pedang dua mata. Sebelah baiknya, ia mudahkan kita berhubung, cari maklumat, buat kerja. Tapi sebelah buruknya, ia juga membuka pintu kepada anasir negatif, berita palsu dan ideologi yang boleh memecah belahkan kita. Dan semua ini, sejarah, dasar, teknologi, membawa kita kepada soalan terakhir yang paling penting untuk kita hari ini. Dalam dunia tanpa sempadan ni, apakah tanggungjawab kita? Apakah legasi etika dan peradaban yang sedang kita bina saat ini untuk diwariskan kepada anak cucu kita nanti? Fikir-fikirkanlah.